Kami baru je lepas berubat daripada pakcik dekat Kinarut. So kami Iwan semalam, kejadian semalam membuatkan Iwan rasa bibir dan badan dia menjadi naik gatal. So dia bunyi daripada belah mana ni ya? Okey, dia naik gatal. Namun dekat dia punya bibir ni tak tahulah, korang tengoklah. So kita akan angkat dia. Ambil kursi roda Bob. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia sakit. Okey, Bob, tolak Bob. Kita kena tolak dia. Tak bergerak siap. Pada. Okey. Letak je daun, lindung je daun dekat kepala dia supaya dia tak kena sumpahan. So kita dah bawa pergi berubat. Ayah daripada kamera depan yang. Apa dia? Kamera depan. Kita dah bawa pergi berubat. Jadi apa yang nak diceritakan. So kalau korang tengok daripada arah sini apa yang terjadi pada Iwan. Korang boleh tengok sendiri apa yang terjadi. Sepada Kavita yang pergi tengok yang. Tengok depan. Tutup je kepala dia. So kenapa saya perlu tutup kepala dia dengan daun pisang? Sebab semalam dia dah beraksi. So kita nak dibagi tahu dekat arah sini. Semalam kita berubat geng. Tadi kita pergi berubat dekat mana yang? Kinarut. Dekat Kinarut. Setelah berubat dekat Kinarut, lalu pakcik tu suruh datang balik lah. Pakcik tu suruh datang balik dan buang dekat mana tempat yang korang pergi malam tu. So saya cakap, sebab kaki saya pun merah. Ini yang saya kena dengan Pakcik Hamzah. Ni saya kena dengan Pakcik Hamzah. Ni kena dengan penanggal sebab dia tak boleh nak kawal perasaan dia semalam, sehinggalah terjadi satu jangkitan kuman, penyakit misteri. So saya rasa kalau pukul tadi ada orang datang waktu saya cakap bulan tertutup. So andai kata bulan tertutup, anjing menyalak, menandakan korang tu akan datang balik lah. So bulan tu terbuka. So korang boleh tengok sedikit. Boleh tengok sedikit. Okey, nampak? Dia tak boleh zoom sangat. So kaki dia meluka. Saya tak tahu ni, saya tak tahu ni kenapa. Dan saya hanya tunjuk sepias-sepias saja. Jadi dia jadi bengkak geng. Dia jadi bengkak. Saya tunjuk sekejap je lah. Nampak? Okey, gang. So tolak. So guys, hari daripada depan. So Ariana pada malam ni pula, dia ni period. Malam ni Ariana ni dia period sikit. Jadi kenapa perlu bawa dia? Sebab saya nak pancing dia. Sebab benda tu berada daripada arah ujung. Benda tu berada dari arah ujung. Dan saya rasa memang kalau bulan ni tertutup, anjing menyalak seperti mana tadi, itu menandakan benda tu datang. Bukan datang dalam keadaan segi yang penanggal, tapi datang dalam keadaan segi sempurna sebab dia mungkin nak balas. So kalau korang tengok apa yang terjadi pada Iwan pada hari ni, kesakitan yang melampau, dia rasa dia sedar. Dia sedar. Apa? Sakit. Tengok kaki dia, nampak kaki dia yang tunjuk sekejap yang. Dah je. Nampak? So dia punya kaki ni berbentuk lipan tau.
Dia punya kaki betul lipan. So kita akan pergi dekat mana tempat lokasi yang dia tanam kepala tu. Sebab last dekat situ. Yang tak dia lampu suluh lah. Nah, pakai lampu suluh. Nah. Lampu suluh belakang. Bagi saya handphone. Ni je satu. Okey. Tolak. Kat mana? Ha? Sampai depan tu je. Nanti saya bagi tahu. Apa yang terjadi semalam, kita akan buat pemutus. Kita akan buat pemutus untuk suluh yang tak nampak. Suluh tak nampak. Kita akan buat pemutus di tempat kejadian. So, sekejap, parking kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitanir. Kalau korang tengok kaki dia ni buruk, geng. Sebab tiada jawapan. Kenapa kaki dia boleh jadi macam ni? Dan kalau korang tengok kesan mulut dia ni, kesan malapkan lampu kan. Matikan lampu suluh tu. Kesan mulut dia jadi macam ni. Nampak jadi macam ni. Bila buka mulut dah, pucat. So kau tengok kaki dia ni berbentuk lipan. Kesan lipan masih ada lagi. Dia bentuk lipan. Allah. Nampak? Jangan pegang. Nampak? Dia bentuk lipan. Mungkin tak tahu sebab apa dan mengapa. Jadi, kenapa Bob tutup dengan kain? Dengan daun pisang sebab supaya tidak terkena sumpahan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah. Maka jadikanlah seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Hasbunallah. Wa qala Musa ma jitum birsir innallaha sayubtiluh. Wallahu akbar. Okey. Biasalah kamera. Yang tak berani, awak periak lah. Awak boleh buka, awak boleh tengok sekeliling tak? Sebab dia tanam badan dia kat sana. Geng, dia tanam badan dia kat mana tadi? Bob lupa, aku lupa. Dia tanam badan dia kat mana? Ha? Semalam dia tanam kat badan dia kat mana? Ha? Belakang mana? Saya cuba lah cari. Oh, belah sini. Aku ingat belah sini. Belah sini. Kejap. Bob, pikul dia, Bob. Ayah duduk sini, ya. Ha? Ayah pergi dulu depan. Baca-baca dulu apa yang patut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya periat, tapi kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Ada benda nak datang ni. Ada benda nak datang. Kami hanya datang untuk memperbaiki apa yang telah kau buat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Yang nak teruskan ke? Ayang? Subhanallah. Tak, ada benda ni dah dekat dah ni. Kita tahu sekarang kita nak buang bisa badan budak ni. La ilaha. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kita cubalah. Ayang cuba. Saya tak kuat sangat ni. Saya period ni. Tak boleh nak ni. Weh. Biar aku hantar kat kau dulu. Tunggu sini. Tak apa. Saya ni. Ha? Kan ada suara budak. Bunyi suara budak. Okey, jap aku tengok jap. Jangan panggil. Kita fokus untuk buang bisa je. Ni. Ha. Jaga Iwan. Okey. Dengan bawa. Ni ayam punya. Tak apa. Biar lampu. Jimat bateri lampu. Bateri kita tak sampai lagi. Okey. Ni tempat yang... Oh, dia dah bercantum lah, geng. Dah bercantum lah. Ni adalah tempat semalam yang dia dah bercantum badan dia. Betul. Bismillah. Kita cuba minta izin dengan Allah. Semoga Iwan sihat. Wa nuzila minal Qur'ani ma huwa shifa war rahmah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, pagar sekeliling dirinya dengan cahaya Nabi Muhammad. Ya Allah. Okey, ni tempat yang saya jumpa leher dan juga tangan siapa ada malam tu. Waktu tu mula-mula saya jumpa kepala. Asal usulnya, saya ni geng, asal usulnya datang untuk dijemput, untuk buat rawatan. Tetapi setelah dijemput untuk buat rawatan, tetapi benda lain keluar. So saya jumpa, nampak? Ini benda yang macam baru lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia dah kambuh. Nampak? Ada kesan darah, ada kesan sirap lagi, geng. Ada kesan sirap lagi. Dia dah kambuh awal-awal. Nampak je? Ini tanah baru ni. Betul tak betul? Ini tanah baru. Astaghfirullahalazim. Okey, bawa Iwan ke sini. Pikul bawa ke sini. Ikat dulu. Dia dah kering ni. Tengok. Hitam dia lebam. Tengok mulut dia. Tengok mulut dia. Kesan dia. Sakit. Tebal ni. Tengok tebal. Dia hitam. Fokuslah bawa kerja. Lagi. Okey. Okey. Cuba. Mulut dia, tengok mulut dia. Mulut dia pun kena, geng. Gigi dia pun habis, kau tengok. Habis kena. Mulut dia pun kena, semua kena, geng. Semua kena. Oh, bunyi suara budak ah.
Saya rasa saya tak pakai mic, boleh tak guys? Saya pakai mic. Saya tutup mic, boleh? Oh, astagfirullahalazim. Lampu suluh, mana lampu suluh? Ni, akak. Hei, lampu suluh, hei. Lampu solar dekat saya, jap. Okey. Okey, tahan Wan ya. Tahan Wan, tahan. Istighfar. Bismillah. Okey, aku baca, kau pegang belakang dia tau. Kau pegang belakang dia. Geng, aku rasa aku hang lah. Aku sebab dah lama sangat live dekat dengan 2 jam 43 minit. Jadi aku tukar handphone kejap, boleh tak geng? Sebab handphone hang. Aku tukar kejap je. Bagi masa sekejap tukar handphone. Korang nampak okey, tapi saya yang berat. Live saya berat. Dia sekat-sekat. Jap. Saya tukar handphone jap. Bagi smooth. Okay dah. Sebab dia berat. Dia panas. Dia tengah panas. Saya restart balik. Kejap Saya restart balik. Zikir Bob. Kau kena ajar dia zikir Bob. Astaghfirullahalazim. Kalau sakit kita cuba bantu. Kita cuba bantu. Sabar. Relax, tenang. Okey? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey. Buka balik kain dia, tengok mulut dia betul-betul. Perhatikan betul-betul mulut dia. Tengok sini. Tengok game mulut dia dah kena kaki dia. Aku tak boleh sembuh 100%, tapi ustaz tu kata data tempat ni tanah ni dah berubah menjadi hitam tau. Tanah ni dah berubah menjadi hitam. So kita cubalah. Okey, tutup muka balik. Allahu Akbar. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim. Batalkan hadha haqqa. Ya Allah. Falamma aqala Musa min jittum birsir. Inna Allah sayubtiluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka putuskanlah ya Allah. Tahan sikit lagi, tahan sikit. Paling sakit. Tengok geng terbuka kopek geng, terkopek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Auzubillahi minasyaitan. Handphone saya hang ni lah. Yang handphone ni tak boleh. Yang handphone hang lah. Dia power dah hang. Okey, last batal. Ya Allah takut. Allahu Akbar. Ya Rahman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tahan sikit Wan, tahan sikit Wan, tahan sikit Wan. Tahan sikit Wan, tahan sikit, tahan sikit, tahan sikit. Tahan sikit Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lapisan pertama cahaya di hadapan ya Allah. Ayat pagar 7 lapis ini aku mohon kau jadikan ya Allah. Lapisan kedua cahaya di belakang, lapisan ketiga cahaya di kiri ya Allah. Lapisan keempat cahaya di kanan ya Allah. Lapisan kelima cahaya di atas ya Allah. Lapisan ketujuh, keenam cahaya di bawah. Cahaya dalam diri menjadi benteng yang kukuh, tidak terbersih oleh jin, syaitan, penanggal saka, siata, pepejua. Ila hadratin Nabi Muhammad, para sahabat baginda, para wali Allah, para salihin. Bi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. ولا يعوده حفظهما وهو العالي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العالي العظيم. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah ya Allah penyakit pesakit ini ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Allahu la ilah. Allahu la ilah. Fawakal haq wal batala ma kanu ya'malun. Fakhlibu hunalika wa inqalabu shahirin. Wa kul ja'al haq wa zahaqal batil. Inna batilna kanna zahuqa. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah. Kullah hasbunallah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Wish. Astagfirullahaladzim. Tahan. Sakit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Geng, jadi macam ni, geng. Jadi macam ni. Jadi macam ni, geng. Allahu Akbar. Didi macam mana? Cuba akak suara dia sampai sana. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Siapa nama? Buka. Anjing kuat menyala, guys. Anjing kuat menyala. Macam dia ada nampak something. Dia datang. Sakit lagi? Hah? Bau. Hah? Bau busuk. Bau busuk tak? Ni masalah ni tanah yang besar. Tanah ni waktu malam tu ada kepala, bukan kepala tau, leher. Leher yang bergulat, lepas tu ada tangan. Mulut dia ada lagi tak? Hah? Mulut dia lagi. Tengok.
Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Okay, Bob. Pegang, aku buka tapak kaki dia. Pegang. Bila habis muka. Ya Allah, aku terima kasih ya Allah. Niat dalam hati bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku minta tolong kau ya Allah, putuskanlah ya Allah, putuskanlah ya Allah. Fawakahal wal batala makanu ya'malun fakhlibu hunalika wan khalabu syahirin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qul ja'alku wa zahaqal batil inna batilla kana zahuqa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa qul jawazahaqal batil inna batilla kana zahuqa. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, putuskanlah ya Allah. Putuskanlah kan ya Allah, putuskanlah daripada segala nasihat-nasihat jahat ya Allah. Sesungguhnya ini adalah benda yang tidak sepatutnya terjadi ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Musa majidtum birsir innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Wa qala Musa majidtum birsir innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu a'malal mufsidin. Wa in yamsakallahu bidurin fala kashifa wa la ilaha illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda ifadl. Allah Akbar. Tahan wah, tahan. Bunyi suara kan. Bunyi suara. Tak boleh tahan lagi Wan. Pegang pusat dia. Okey. Kau tengok kan. Astaghfirullahalazim. Okey. Bob bagi pegang leher dia. Sikit lagi, lutut dia sikit lagi. Astaghfirullahalazim. Okay, tolong share. Yang mana kata mulut dia memang mulut dia memang dah ni, geng. Hai! Tu dia datang. Tu geng. Allah Akbar. Nampak? Astaghfirullahalazim. Bob, okey tak Bob? Astaghfirullahalazim. Sikit lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tahan. Bob, tutup. Okey, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadur bi asmi syai'un fil ardi wala fis samawati was-sami'un 'alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya takut sembuhkan ya Allah. Allahumma salli. Allahumma. Tengok sini. Bob pegang kepala. Allah Akbar. Bob. Muka dia pada sini, Bob. Subhanallah.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال موسى ما جئتم به رسل إن الله سيبتل lenggok kapal dia lenggok kepala dia لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أكبر أستغفر الله العظيم Terkopik ah. Dah terkopik ah. Tak boleh tunjuk kena B geng. Kena B, dah kopik. Dah terkopik ah. Dah yang kalau dah selesai suruh dia rehat, kesian. Ni pun dah dengar bunyi macam-macam dah ni. Mulut dia tak lepas yang. Tak dah dia. Buka perut dia. Buka. Astaghfirullahalazim. Kalau boleh cepat mungkin yang. Jap. Astaghfirullahalazim. Okey. Fokus. Pegang perut dia. Bismillah. Timbul ni. Okey. Aku tekan. Ya Allah ya Rabbi ya Zal Jalali wal Ikram. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. فلما قال موسى جئتم برسل إن الله سيبتله الله أكبر. Bismillah, tepuk belakang. Allah Akbar. Allah Akbar. فلما أقل موسى جئتم برسل إن الله سيبتله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر. Buat sebab kesian Kak Iwan weh. Tarik dia keluar. Astaghfirullahalazim. Air bisa mat, bukus, air bisa bukus. Jangan kena lagi. Pergi hantar kat base jom. Weh kena lawan weh, kena kuat. Bawa dia bergerak. Lawan weh, lawan. Bawa bergerak weh. Bawa bergerak Wan. Hukum boleh hukung. Lawan. Bawa bergerak weh. Allah Akbar. Tak, bawa je berjalan ke sana, Oh gila berdarah siap mulut dia weh. Allah.
Pikul. Kau tengok geng kaki dia geng. Tengok kaki dia sebelah sini. Nampak? Nampak kaki dia sebelah sini. Habis kotor dah. Bukan kotor, tak tahu luka apa Nampak Bagi duduk kat kursi, bagi minum air. Allah Akbar.